Betul ke doktor? Saya tak tahu nak cakap apa, tapi saya harap awak betul. Saya masih ada harapan lagi ke doktor? Semuanya kita serahkan kepada Allah SWT. Tapi yang penting awak kena kuatkan semangat, namanya kesabaran. Nama aku Eliana Haura. Dan ini kawan baik aku, Hani. Kami berdua sangat rapat, bagai isi dengan kuku. Bermacam peribahasa boleh menggambarkan betapa mesranya kami. Kami selalu lepak sama-sama, tahu sama-sama, menangis sama-sama. Semua benda yang kami buat tu mesti sama-sama lah. Sampaikan ramai orang menganggap aku dan Hani ni macam nak adik-beradik tau. Semua orang senang berkawan dengan kami, dan kami bersifat terbuka dalam berkawan. Macam nak buat. Alah Hani, siapa suruh buat assignment macam ni? Kan ada gambar. I busy. Macam nak buat. Busy dah sangat kan Tuan Menteri. Cincang? Cuma lately aku ni dekat sakit sangat. Lah, kau dah pergi klinik ke belum? Kau dah tahu sakit ke apa? Sekarang ni tak pergi sakit. Okey dah ni. Tak kisahlah. Aku aku. Cepat sikit tau.
Kau gerak luar apa Raja? Kau ni aku tengok kau penat sangat ni. Tadi beria je aku jogging. Sekarang kau yang pancit. Tak ada apalah ni. Aku lama tak jogging je. Inilah aku. Weh, Wani. Takdir Tuhan, siapalah tahu. Dalam kehidupan, Tuhan titipkan ujian sebagai tanda Dia mengasihi kita. Terus sangat ke sakit saya doktor? Mengikut hasil MRI pada organ dalam awak mengidap penyakit kanser hati tahap 4. Kami ramalkan awak ada 3 bulan sahaja lagi untuk hidup. Tapi, as we know, Allah plans very well in the future. Dan aku tidak kuat dalam menerimanya. Saat ini aku salahkan Dia. Hilang keyakinan aku terhadap rahmat-Nya. Dunia bagi aku sudah tak ada makna apabila doktor mengesahkan aku menghidap kanser tahap 4. Ish, mana L ni? Dari tadi kau tak dapat. Cari tak jumpa, kau tak angkat. Kau tahu kan aku risaukan kau. Tak ada apalah ni. Dah, jom dah balik. Mana si L ni? Dari tadi tak nampak. Bangun tidur tak ada pula ke dia? Hello. Waalaikumsalam. Boleh saya tahu tak Usra buat dekat mana? Saya dah dekat masjid ni. Oh, ya ke? Okey. Saya ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyyatul tahiyatul Islam, tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejak itu, aku bukan lagi aku. Dan kebaikan bukan lagi keutamaanku. Kau bagi je lah duit. Jangan banyak kau. Tak apalah. Nampak betul. Kau okey? Okey.
Sini. Dia tenang mu. Kau ni cuma itulah jadi diriku sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, pada hari ini saya akan mengambil attendance. Kita dengar awak semua. Okey. Faiz Imran, Saya Doktor. Muhammad Maulud, Saya Doktor. Azad Hafiz, Saya Doktor. Teguh Mina, Saya. Nur Hani, Putri Nabila, Saya. Nur Damia, Saya. Farwani, Saya. Laila Natasha, Nur Elena, Nur Elena. Absent. Dah 2 kali dah ni. Siapa tahu dia kat mana? Okey, tak apalah. Saya dengan kamu, tolong jaga keadaan kamu. Bila mana kamu tidak hadir ke kelas sebanyak 2 kali, tanpa sebab, kamu boleh dikenakan bar. Okey? Okey. Okay, saya akan mulakan daripada personality. Personality terbahagi kepada dua. Kau tak jumpa L ke? Dah berapa hari dah dia tak datang? Aku takut dia kena bar je. Betul kata Laila tu Hani. Kau kan combine si L. Takkan tak tahu kat mana. Baik, maka dalam orang itu akan Tapi sampai bila aku hendak sorokkan? Benarlah. Sehebat mana aku berlagak, bagai tiada apa yang berlaku, belum tentu lagakku dapat menewaskan naluri kuat seorang sahabat. Ya Allah, WL! WL! Lepaskan aku lah! El! WL, kau kenapa? Lepaslah! WL! Aku tanya kau kenapa? Apa yang kau sembunyikan pada aku? Ni apa ni? Kau sakit apa? Aku
Maulud. Weh, tu. Fahal. Fahal, weh. Tu. Kau fahal. Weh, tu. Weh, tolong weh, kami tak ada duit ni. Weh, jangan pau kami lah. Tak ada. Nah, Terima kasih. Maulud, Faris, Ha? maafkan aku tau. Okey, kami dah maafkan. Tolong jangan pukul kami lah sebab sakit lah macam itu. Ya, baiklah. Ya, aku gerak dulu tau. Okey. Bye. That is counseling. Oh. Okay, any question? No. Okay, that's all for today. Don't forget submit your assignment this weekend. Okay, class dismissed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jom, tak ni mula. Tak level lah. Saya pun nak kena tulis macam ni lah. Banyak sangat lah. Banyak weh. Macam dulu asal balik. Okey. Penatnya nak bantal. Yelah. Jom. Kenapa ni? Hani, aku bangga ada sahabat macam kau. Kau tak pernah bosankan hidup dengan aku. Ya, kau ni kenapa nak sedih pula? Tak adalah. Aku suka tengok kau balik. Aku minta maaf tau kalau aku buat kau susah hati dengan aku. Alah El, kau okey je lah. Kau mana tak risau tengok best friend dia berubah angin. Yang penting, aku nak tengok kau kuat. Kau senyum dekat aku yang gila-gila. Ya, aku saja cakap. Mana tahu malam ni melangkahi aku ke? Mulut kau ni, aku cili Eh. tahu. Okay, madam. Thank you. Okay, balik dulu. Jom.
El! Terima kasih kerana sudi bagi harapan untuk hidup. Kau ilhamku. Jangan cakap macam tu. Aku dah tak tahu siapa dekat sini. Habis aku ni siapa? Kau diam lah. Terima kasih Ali. Bangun El. Dulu kita satu jiwa, satu impian, susah dan senang kita bersama. Namun itu semua hanya sementara. Hanya lagu yang menjadi ingatan, hanya lagu yang menjadi kenangan. Seandainya masa itu kembali semula, ingin ku memiliki lebih dari itu. Mungkinkah ini yang tertulis di tangan tapi Harimau mati meninggalkan belang, askar mati meninggalkan jasa. Namun, sahabat mati meninggalkan sebuah satu kesan yang sukar ditafsirkan. Walaupun aku pergi, tapi aku harap bagaimana Hani sangat kasih terhadap aku dan memberi harapan kepadaku dapat menjadi ilham dan inspirasi buat mereka-mereka yang masih gagal memahami apakah makna di sebalik perkataan yang sukar dicari kerana ianya gelaran yang agung, iaitu sahabat. Sedetik wajahmu muncul dalam diam. Ada kedipan, ada sinar. Itukah bintang ataupun rembulan? Terima kasih aku ucapkan. beribu bintang di